Encik S, sepanjang tahun 2025, beliau berjaya menyimpan hampir 10 gram emas. Dan baru-baru ini, beliau berjaya withdraw 1 gram gold bar melalui ATM machine. Semata-mata nak rasa sendiri aura emas di tangan, dan bila dah pegang sendiri memang lain rasa dia. 10 gram nampak macam biasa je kan? Tapi tahu tak 10 gram pada hari ini bersamaan kira-kira hampir RM6,800 nilai simpanan beliau. Cuba fikir, kalau duit itu tidak ditukarkan kepada emas, besar kemungkinan ia sudah habis entah ke mana. Encik S sendiri mengakui kalau tidak simpan dalam bentuk emas, duit memang rasa cepat hilang. Antara cabaran bila simpan duit dalam bank ialah kita selalu semak baki akaun. Bila nampak jumlahnya, mulalah datang idea nak beli itu dan ini. Baju, kasut, sofa, telefon baru, semuanya rasa macam perlu. Pepatah kata simpan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Tetapi realitinya, ramai yang alami simpan sikit-sikit lama-lama masih sikit. Awal bulan duit masuk akaun simpanan, hujung bulan duit itu juga yang dikorek semula. Sebab itu ramai guru kewangan sarankan kita ada satu simpanan yang dipanggil forgotten saving. Simpanan untuk dilupakan. Simpan dan terus lupakan. Simpan dan jangan diingat-ingatkan lagi. Bila tak nampak dan tak mudah dicapai, insya-Allah ia lebih terjaga. Cara paling praktikal untuk amalkan konsep ini ialah dengan set auto debit melalui akaun Masgap Public Gold. Seperti Encik S sendiri konsisten set auto debit RM200 setiap bulan bagi tahun 2025. Tak perlu jumlah yang besar pun, yang penting konsisten dan berdisiplin. Kalau rasa simpanan selalu bocor, mungkin sudah tiba masanya ubah cara menyimpan. Untuk mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video saya untuk daftar akaun emas secara percuma, ataupun boleh tekan link di bio untuk saya bantu tumpuan sebaiknya. Follow rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan.